Hai korang, setelah beberapa kali sahaja pendiri kita berkemas join kelas amal ni, jadi inilah masanya mereka menjalankan persediaan peperiksaan akhir. So dekat sini mereka akan dinilai dan seterusnya kejar impian mereka. Dah bermula proses untuk pembuatan berbagai jenis nilai korang. So dekat sini korang akan diajar semua jenis hidangan, tak kira lah pembuka selera, hidangan utama ataupun pencuci mulut tau. Semua boleh. Wah, best betul kan persediaan peperiksaan akhir kali ni. By the way, ada yang PM kami dan tanya pasal hostel. Mestilah kami ada sediakan penginapan. 200 meter je jalan kaki, nak ke boleh. One of the menu, kita ada nasi kauma. So kat sini adalah menu Thailand yang salah seorang pelajar kita asalkan. Hai, boleh kenalkan nama awak tak? Dan apa teknik yang awak guna hari ini untuk masakan awak dan kenapa awak pilih teknik tu bukan teknik yang lain? Nama saya pula adalah Azim bin Masri. Kalau ikut teknik saya, teknik membakar. Kalau ikut berdasarkan negara UK kan, kami masak hari ini adalah chicken Wellington. Jadi dia punya teknik mestilah membakar lah, mesti bakar supaya tekstur dia rangup lah. Alright, terima kasih. Okay. Wow, korang ada pelbagai jenis menu dari berbagai negara tau. Kita ada chicken Wellington, nasi kamuk, kita ada filet mignon stick, kita ada creamy carrot sauce, roll sompang dan banyak lagi menu lain. Yang penting, semuanya sedap dan presentation yang cukup menarik.